Saya nak umumkan juga beberapa maklumat berkenaan dengan pengabumian Datuk Tun Abdullah Badawi pada hari esok. Jadi selepas ini jenazah Tun akan dibawa ke kediaman beliau, ya, kediaman beliau di Kuala Lumpur. Dan pada esok pagi jenazah Tun Abdullah akan dibawa ke Masjid Negara. Dan pada jam 11 pagi hingga jam 1 petang, 11 pagi hingga 1 petang, jenazah Tun Abdullah akan diletakkan di Dewan Solat Utama Masjid Negara untuk membolehkan penghormatan akhir diberi oleh orang awam. Selepas Zuhur akan diadakan solat jenazah bagi Pak Lah, dan selepas solat jenazah Pak Lah akan dikebumikan di Makam Pahlawan di Masjid Negara. Kita ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tadi abang ipar saya telah pun sempat untuk berbincang perkara ini dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang telah pun mengesahkan dan memberi kebenaran untuk jenazah Pak Lah dikebumikan di Makam Pahlawan